Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memuji komitmen luar biasa daripada pengundi awal yang hadir menunaikan tanggungjawab mereka. Beliau pagi tadi meninjau proses pengundian awal membabitkan anggota tentera di Kem Segenting. Calon PH Dun Linggi ini turut meninjau Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Port Dickson. Sejak awal lagi mereka telah bersama keluarga turun sama-sama mengundi. Jadi ini menunjukkan bahawa disiplin yang tinggi daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia dan pihak polis. Seramai 2,222 anggota tentera dan pasangan mengundi awal bagi Dun Linggi di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting.